Macam orang lelaki kan, kalau dia bergaduh dengan orang perempuan kan, dia, okey abang minta maaf, okey? Dah, salah abang. Kita malah nak panjang. Salah siapa tak penting, kita mengaku je lah. Cukup. Okey, salah abang. Ya. Mengalah. Nak salah. Iya, salah abang. Dah abang minta maaf, salah abang. Okey? Dah. Cuba orang perempuan. Okey lah, saya minta maaf. Memang salah saya. Tapi abang tahu kan kenapa sebab benda ni? Kenapa kau nak explain juga? Juga explain panjang. Orang dah penat dah ni. Tak apa-apa. Buat macam mana? Orang perempuan macam tu. Kita kena sabar lah tak? Tu sebab kata ulama' tu dahulu, lelaki ni ibarat tulang yang lurus, perempuan ni ibarat tulang yang bengkok. Sampai bila-bila pun yang bengkok tu takkan boleh diluruskan. Yang lurus ni lelaki kena menyesuaikan diri dengan kebengkokan wanita itu. Oh, gitu. Sabar je. Dengan orang perempuan ni kata Asyab Muslim, ada 10 dalam kebahagiaan rumah tangga, 10 kena ada. Yang pertama bijaksana, yang kedua sampai nombor 10 sabar. Itu dia.